Hai semua, saya Nazata Fairuz dari Borang Lapor. Okey, untuk video hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat resepi puding Milo Oreo 3 lapis. Kalau nak tahu macam mana saya buat resepi ni, jom tengok video ni sampai habis. Okey, disebabkan nama resepi ni adalah puding Oreo Milo, bahan utama yang kita perlukan adalah biskut Oreo. Tapi sebenarnya kalau tak nak gunakan biskut Oreo pun tak apa, kita boleh gantikan dengan apa-apa jenis biskut yang lebih kurang macam biskut Oreo ni. Kisarkan biskut Oreo tu sampai dia betul-betul hancur dan halus. Kalau tak ada pengisar, kita boleh juga tumbuk. Masukkan biskut Oreo tu ke dalam plastik, lepas tu boleh tumbuk ataupun ketuk sampai dia hancur. Okey, bila dah hancur, kita boleh masukkan ke dalam mangkuk. Tapi saya tak habiskan biskut tu. Boleh tinggalkan lebih kurang dalam 2 sudu besar untuk kita masukkan lebihan biskut ni kat dalam puding nanti. Kemudian masukkan lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu butter cair. Kalau tak nak gunakan butter, boleh juga gunakan margarin. Butter tu saya masukkan 3 sudu dulu. Kalau nampak dia masih kering, boleh tambahkan lagi butter. Lepas tu boleh gaul sampai butter tu rata pada keseluruhan biskut. Tujuan kita letakkan butter ni supaya biskut tu boleh melekat antara satu sama lain. So jangan tanya kalau tak nak letak butter boleh ke kak? Jawapannya tak boleh. Bila dah sebati, kita boleh masukkan biskut tadi kat dalam mangkuk ataupun loyang. Mangkuk tu saya alaskan dengan baking paper supaya mudah untuk dikeluarkan bila dah siap nanti. Saya gunakan mangkuk yang bersaiz 5 inci. Ratakan biskut tu pada keseluruhan permukaan mangkuk, lepas tu kita boleh ketepikan dulu. Okay, untuk membuat bahagian puding ni, saya gunakan 1 kotak susu full cream. Selain daripada susu full cream, boleh juga gunakan susu rendah lemak ataupun susu segar. Lepas tu masukkan 1 paket serbuk agar-agar, kemudian masukkan setengah cawan gula dan juga 1 sudu besar tepung jagung. Masa ni jangan buka api lagi. Kacau dulu semua bahan-bahan ni sampai tepung jagung tu betul-betul larut dengan susu. Bila tepung jagung tu dah betul-betul larut dengan susu, baru kita bukakan api. Buka api tu sederhana je, jangan besar sangat sebab nanti dia mudah hangit kat bahagian bawah puding tu. Make sure kita sentiasa kacau puding ni supaya kat bahagian bawah tu tak mudah bergerak. Masakkan puding ni sampai dia mendidih dan agak pekat. Sementara tu boleh subscribe dulu YouTube channel kami, boleh follow kami dekat Facebook, dekat Instagram dan juga TikTok. Lepas tu boleh like, komen dan share semua video-video kami. Okey, langkah seterusnya kita ambil lebih kurang dalam 1 cawan setengah puding yang kita dah masakkan tadi. Masukkan kat dalam mangkuk, kemudian masukkan 1 bungkus Milo 3-in-1. Kalau tak nak guna Milo 3-in-1, boleh juga gunakan Milo biasa. Masukkan lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu Milo. Kita kacau sampai Milo tadi larut dengan adunan puding. Lepas tu boleh terus masukkan kat dalam mangkuk yang ada biskut Oreo tadi. Masukkan semua sekali adunan Milo tu. Lepas tu boleh simpan mangkuk ni kat dalam peti ais lebih kurang dalam 5 ke 10 minit sampai permukaan atas tu agak keras sikit. Okay, sementara tu kita sediakan layer yang seterusnya. Yang ni pun saya ambil lebih kurang dalam 1 cawan setengah puding. Lepas tu boleh masukkan balance biskut Oreo yang kita simpan tadi. Lepas tu boleh kacau sikit adunan ni sampai dia rata. Dan masukkan adunan ni kat dalam mangkuk tadi. Tapi make sure layer yang ada Milo tadi dah keras. Kalau tak nanti dia bercampur pula. Okay, bila dah keras, boleh keluarkan mangkuk tadi daripada peti ais dan masukkan layer yang seterusnya, iaitu layer yang ada biskut Oreo tadi. Tapi make sure letak slow-slow puding tu. Sebab layer yang bawah tu bukan keras sepenuhnya. Dia cuma keras bahagian atas je. Kalau kita letak kuat sangat nanti takut dia pecah pula. So kita habiskan semua bahagian puding yang ada Oreo ni. Lepas tu boleh simpan semula kat dalam peti ais. Tapi sebelum tu kalau nak letakkan biskut Oreo pun boleh juga. Macam ni saya patahkan 2 biskut Oreo tu. Lepas tu boleh susun ke atas dia. Yang ni optional je lah. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Sebab kadang-kadang biskut Oreo tu cepat sangat habis. Baru nak buat puding, anak dah makan. Tak sempat buat puding. Okay, kita simpan sekejap dalam peti ais. Lepas tu untuk balance yang ada kat dalam kuali tadi, kita boleh masukkan lebih kurang dalam 50 gram coklat masakan. Yang ni saya gunakan milk chocolate. Kalau nak warna dia lebih gelap ataupun suka rasa coklat yang lebih pekat dan pahit, boleh gunakan dark chocolate. Kacau sampai adunan puding tu mendidih, lepas tu boleh angkat.
Okey, puding yang kita dah simpan dalam peti ais tadi, kalau dah terlebih keras, kita boleh lorek-lorekkan sikit kat bahagian atas tu supaya dia melekat antara layer bawah dan layer atas. Lepas tu boleh masukkanlah semua adunan puding yang ada coklat tadi. Untuk yang last ni, kita perlu simpan kat dalam peti ais selama sikit, lebih kurang dalam 4 ke 5 jam ataupun semalaman supaya keseluruhan puding tu betul-betul mengeras. Okey, inilah hasil dia, puding Milo Oreo 3 lapis. Yang ni saya simpan semalaman so dia betul-betul keras dan mudah untuk kita potong. Tengok tu hasil dia, cantik kan? Dia punya tekstur memang sangat lembut sebab dalam puding ni ada tepung jagung. Dan rasa dia confirm lah sedap. Kalau nak buat apa-apa majlis, boleh try resepi ni untuk hidangan tetamu ataupun nak makan sendiri pun boleh. Nak buat dia tu walaupun banyak layer tapi cara dia tak susah sangat dan bahan pun tak banyak. Kalau suka makan puding, wajib cuba resepi ni sebab rasa dia memang sangat-sangat sedap. Makan puding ni masa sejuk, ya Allah, nikmatnya. Jangan lupa cuba, okey? So, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.